Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Merona makan apa ni Merona? Protein bar. Protein bar jenama? Nama Exodus. So sekali lagi. Sebut kali kedua bunyi tak sama. Exodus. Macam bunyi dinosaur. Okey. Okey, hari ni kita berada di Paris dan kita berada di saya lupa nama dia apa. Cathédrale Notre-Dame de la Paris, tak silap. Tak silap tu. Elok kan. Tapi dia tulis lah. Tak bagus. Sekarang kita nak pergi mana? Sekarang ni kita akan ke Saint-Chapelle. Dah habis dah kerja. Sampai lah. Mana kita hari ni? Kita akan pergi ke Eiffel Tower. Sebelum tu kita akan ke Okay tuan, kita nak ke mana lepas ni? Kita nak ke Arc de Louvre. Arc de Louvre. Yeah. Kita nak ke mana lepas ni? Kita akan ke Hesabek. Hayo Sabek. Kita akan ke mana lepas ni? Eiffel Tower. Eiffel Tower. Eiffel Tower. Balik kampung. Kita nak ke mana lepas ni? Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Kita akan ke masjid lepas ni. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia. Sekarang kita ada kat mana sekarang? Kita berada di Pantheon. Pantheon mana? Tunjuk sikit Pantheon. Tu dah Pantheon. Pantheon. Di mana kita? Di France. Kita di Paris. Di Paris. Di Pantheon. Pantheon. Pantheon ni apa? Church lah? Jadi. Dia. Jom kita tengok dekat Jom. Pak ni luas luas. Kenderaan yang boleh lalu. Okey. Sekarang kita dah berada di mana? Maulah. Sekarang kita dah sampai Hesabek yang kita sebut tadi. Hesabek. Nampak Hesabek 100 tahun akan datang macam ni. 100 tahun akan datang. Pelajar Penang duduk tu. Okey, sekarang kita berada di mana? Sekarang kita ada di Passion. Dia sebut lagi tu. Jadi. Okey, cuma sebutan yang betul. Alright. Sebutan yang betul. Pantheon. Pantheon. Paris. Di Paris. Okay, ni tuan lah. Okey, okey. Tuan kita lapak ni, tak pakai ni. Sekarang kita berada di Tut, sensor tut. Sekarang kita akan menikmati keindahan alam ataupun keindahan bangunan dan kita akan pergi ke Eiffel Tower untuk tengok lemak kepada Perancis. Minum air. Kita akan solat dulu. Dah. Ini dulu. Sudah. Jalan hari ni. Okey. Amalah sejuk. Saya tahu je dah. Tunggu nak balik ni. Sini depan tu. So nak gerak ke Swift pula. So santai-santai tu. Ni tak. Macam mana? Ha? Macam mana? Tanggapan hari ni? Hari ni ya. Boleh lah tahu tu. Habis Swift ni tak mau Paris tak nak apa. Jadi tak nak apa, tapi rasa dia boleh semangat ni. Tak ah. Semangat di masjid, Allah. Itu tu habis Swift tak boleh nak. Betul tak betul. Hari ni kami nak ajar gila sikit. Main Paris tapi Eiffel Tower. Ui. Saringan siapa? Saringan? Sebab apa? Sebab dia dah api dah. Tak guna betul.
J'avais un peu enfermé. Ce qui était drôle, c'est que Les bouchons de vin. Mais je l'ai vu passer. Coba ramai lah ni. Puas sangat. Oh, tapi coba ramai. Thank you. Bolong tapi om. Apa bos? ramai juga. Bos pe om. Bos pe om. 안녕하세요. Bos tapi om. Tengok dia punya member. Member dia tu multi sponsor ataupun negeri hadiah dari Mesir. Dia dah Mesir. Dah ke mana ni? Kita akan Eiffel Tower. Eiffel Tower. Jom kita ramai-ramai saksikan. Siapa nampak? Kita nak tengok Eiffel Tower, kita nak tengok apa lah? Apa dah? Kita nak tengok siapa dia kat Eiffel Tower. Kita tengok ni Maulana Abdul Hakim. Kita nak cari Jackie Chan. Rumah apa? Ha? Rumah apa dia? Pak Jackie Chan lawat. Kau macam sewa. Pandai itu mah. Gelak. Tu kalau pasal ingat kat dekat first tu ada macam ulat kan. Tu restoran. Kat tinggi mana apa no? Tinggi kita tengah rumah man. Sejuk dia. Aman. Mak tau. Tinggi kita tengah rumah kau. Besok ni. Biasa. Tangga rumah kau naik mengoh. Kau bulan pun ni aku boleh buat flash. Buat flash jom. Jangan. Sini. Buka. Sudah. Tuan. Sudah, hancur. Tercok. Her body's been broken, cut down by disease. She used to love to run. She was a dancing dream. Now the children are playing. She's alone in her room, bound to a wheelchair, but the end will come soon.